Hai semua, korang yang ikuti perkembangan politik tanah air mesti tengah hangat membincangkan isu perpisahan Rafizi Ramli dengan PKR baru-baru ini, kan? Sebagai penyokong tegar Rafizi dan Nik Nazmi, korang mesti rasa macam-macam emosi sekarang. Ada rasa terkilan, tapi pada masa yang sama, mungkin rasa bangga dengan prinsip yang dipegang. Keputusan Rafizi untuk tidak kembali ke pangkuan parti sejak April lalu memang satu kejutan besar. Tetapi kalau kita tengok cara beliau membaca permainan politik, ia membuktikan beliau seorang yang sangat strategik dan enggan sekadar menjadi boneka atau rubber stamp dalam sistem yang dirasakan sudah lari daripada landasan reformasi asal. Kalau kita ulas dari sudut pandangan penyokong, tindakan Rafizi ini sebenarnya satu tamparan realiti yang berani. Beliau mendakwa wujudnya gerakan sistematik untuk mengecilkan pengaruhnya daripada tawaran jawatan tanpa bertanding sehinggalah kepada dakwaan manipulasi sistem pemilihan parti seperti pemalsuan konsep one member one vote. Bagi kita yang menyokong gandingan pemimpin berfikiran progresif seperti Rafizi dan Nik Nazmi, situasi ini mencerminkan betapa sukarnya ejen perubahan untuk bertahan apabila bertembung dengan politik kepuakan tradisional. Keberanian Rafizi bersuara tentang isu dalaman seperti isu wang keanggotaan dan penglibatan orang dalam menunjukkan beliau tetap memilih integriti berbanding pangkat. Kesimpulannya, langkah Rafizi ini bukanlah penutup buku. Sebaliknya, ia mungkin satu lembaran baharu untuk masa depan politik yang lebih matang. Bagi korang yang menyokong idealisme beliau dan Nik Nazmi, perjuangan reformasi sebenar tidak pernah terhad kepada nama sesebuah parti sahaja, tetapi pada prinsip keadilan yang dibawa. Sekarang, jom kita fikirkan bersama. Adakah korang rasa tindakan tegas Rafizi ini akan mencetuskan gelombang kesedaran baharu di kalangan ahli akar umbi? Atau korang ada pandangan berbeza tentang hala tuju perjuangan mereka lepas ni? Kongsikan pendapat korang